Abang sedar tak? Asal usul abang pun dekat kampung juga. Pernah pakai baju lusuh, pernah main bendang, pernah busuk. Abang baru sebulan duduk sini, abang dah belagak Walaupun ayah ni, ayah pungut, tapi dialah yang membesarkan kita bang. Dia bagi makan minum, dia bagi tempat tinggal, sampai abang berjaya hari ni. Walaupun dulu ayah pernah pau gaji kita, tak bermakna kita boleh pijak ayah hari ni. Dah lah ayah. Jomlah ayah, kita balik kampung. Tempat ni bukan untuk kita. Kita orang kampung, kita kena sedar diri. Jomlah kita balik. Abang pun dah tak mengaku kita sebahagian daripada keluarga dia. Jom kita balik. Tapi dek, ni dunia ayah. Dah, ini bukan dunia ayah. Jom balik. Bawa ayah pergi disco Jom. Pakcik, jangan lupa tutup pintu. Datuk? Ya. Apartment yang Datuk nak beli semalam tu tak approve? Oh. Yang ada kolam renang tu? Apartment? Oh, kita boleh tidur sini lah dik malam ni. Boleh lah ayah. Ayah. Ayah beli apartment ke? Siapa pula ni? Siapa ni? Abang ni, abang. Bila? Abang. Ayah. Tak. Abang. Jangan sentuh Datuk. Ayah, kita ada abang ke? Tak ada. Jangan macam tu. Jom dek, kita balik. Datuk. Jom Datuk. Apartment kat mana ya? Kau pergilah dengan dunia kau tu. Ayah nak ikut pergi disco. Masah ya malam ni. Masah.